Tuan-tuan, konflik bagus tak bagus? Jawapannya adalah sebenarnya konflik juga adalah satu rahmat. Rumah tangga pasti ada konflik. Sebab Nabi SAW, manusia sempurna, ada tak konflik rumah tangga Nabi dengan isteri-isteri? By right memang ada konflik. Kerana dengan konflik, dia boleh merapatkan lagi hubungan. Buatkan kita makin kenal dengan pasangan. Buatkan kita makin hampir hati kita tu dengan konflik yang diuruskan dengan baik. Gaduh, baik. Gaduh, baik. Gaduh, baik. Gaduh, baik. Gaduh, baik. Baik, gaduh, baik, gaduh, baik, gaduh, gaduh, baik. Tuan-tuan, konflik bukan untuk kita lari, tapi untuk kita urus. Perangai itu adalah perangai yang antara perangai awal yang menyebabkan manusia rosak hubungan dia dengan Tuhan dan juga sesama kawan. Tuan-tuan, bangau tu orang kata dia kurus, tapi disalahkan siapa? Disalahkan ikan, sebab ikan tak timbul-timbul. Dan ikan pun pula perangai sama juga, tak nak mengaku salah. Kerbau tak makan aku, dia salahkan kerbau pula. So, kerbau, kenapa kau tak makan rumput? Macam mana aku tak makan? Perut, kenapa engkau sakit? Macam mana aku tak sakit? Nasi, kenapa engkau mentah? Macam mana aku tak mentah? Kayu, kenapa kau basah? Macam aku tak basah? Hujan, kenapa kau timpa kayu? Macam mana aku tak timpa? Katak, kenapa engkau panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Ular nak makan aku. Ular, kenapa pula engkau ni nak makan katak pula? Sebab memang makanan aku. Tuan-tuan, kat lagu ni nampak biasa, tetapi watak yang paling penting dalam kisah ni adalah ular. Kalau ular dia teruskan salah pihak lain, cerita ni tak akan habis. Salahkan orang. Itu benda yang paling senang sekali tuan-tuan. Salahkan orang adalah benda paling mudah.